Gejala rasuah dan salah guna kuasa perlu diterapkan dalam jiwa generasi muda. Mei 2018 adalah golongan belia. Kes melibatkan belia berusia antara 20 hingga 40 tahun. 55% golongan belia di negara ini terbabit. Setiap kali kita memilih jalan yang mudah dengan duit kopi atau menolong kawan, kita sebenarnya sedang menjual maruah dan masa depan negara. Rasuah bukan sekadar memberi atau menerima. Ia bermula daripada niat, menipu dalam tugasan, meniru dalam peperasan atau menggunakan nama orang lain untuk kepentingan diri. Sekecil itulah bibit, rasuah mula tumbuh. Belia hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi, masa depan yang bersih hanya lahir daripada jiwa yang berprinsip, berintegriti dan menolak rasuah. Kajian menunjukkan sejak 2019, lebih 2,300 individu berumur antara 16 tahun hingga 40 tahun telah ditahan atas kesalahan berkaitan rasuah di Malaysia. Integriti bermula daripada hati. Apabila kita berpegang pada nilai yang betul, walaupun susah, namun itu tanda kita berani. Berani menolak sobokan, berani kata tidak kalau orang lain kata ya. Misalnya apabila jumlah penyertaan dalam kalangan belia semakin meningkat, itu tanda tanggungjawab kita semakin besar dalam membendung budaya ini. Kita sebagai belia mestilah menjadi contoh. Kalau bukan kita yang menjaga maruah negara, siapa lagi? Jujurlah dalam setiap tindakan, kerana kejujuran itu bukan untuk dipuji, tapi untuk dihormati. Sebagai peringatan, ramai belia yang telah ditahan. Oleh itu, kita tidak mahu sekadar ditangkap, tapi kita mahu dicegah lebih awal. Bila rasuah jadi budaya, belia jadi mangsa. Kita kehilangan peluang, kepercayaan dan masa depan. Kita takkan mampu bersaing jika kejujuran dianggap kelemahan. Sudah tiba masa kita bangkit menolak rasuah, bukan kerana undang-undang, tetapi kerana harga diri. Integriti bermula dari kita. #belia anti rasuah.